ke mana lagi? Nicole. Stephanie, tadi kamu kata sekejap je kan jalan-jalan. Sekarang ni dah sampai habis kartun baru kamu balik ya? Seronoklah, Bas. Segar. Kamu saja jalan-jalan tadi nak menjagakan badan je? Ya. Bagus juga macam tu. Sebab sekarang ni kita ada aktiviti tau. Saya tahu. Apa dia? Segmen Ya. Ya. Tapi Bas, kenapa ni? Lah, kamu ni. Kawan-kawan, kalau ya pun, bagi tahulah dulu kawan-kawan kat rumah tu. Oh, ya. Kawan-kawan, jom saksikan Ya at Kids On 2. Terima kasih, Bas. Ya, kawan-kawan, kita jumpa lagi dalam Ya at Kids On 2. Baiklah adik-adik, kali ini kita belajar buah pukul. Jadi, kawan-kawan kita kat sini akan menunjukkan cara buah pukul dalam jurus regu. Ya, kita bersedia? Mulai. Pasang. Up. 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 Itulah dia adik-adik, kawan-kawan kita sudah tunjukkan salah satu jurus regu dalam bentuk buah pukul. Jadi di sini kita akan tunjukkan bagaimana buah pukul ini digunakan dalam bentuk tempur. Jadi adik kita akan tunjukkan. Sedia? Pasang. Up. 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 Baiklah adik-adik, itulah tadi jurus satu yang ditunjukkan oleh kawan-kawan kita. Jadi saya akan tunjukkan sambungan daripada jurus satu tadi. Ya. Up. Tahanan daripada tendangan. Tepisan. Tendang kepada lutut. Sapuan. Elakkan. Rangkulan. Sepak layang. Tahan. Itulah dia salah satu buah pukul yang kedua. Jadi, buah pukul yang kedua ini kita akan tunjukkan cara tempur oleh adik kita Nya Nurul dan adik Munira. Ya? Bersedia? Pasang. Up. 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 Itu dia. Itulah dia buah pukul yang ditunjukkan oleh kawan kita ini. Jadi, cukuplah saja pelajaran kita kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Ya! Wah, kawan-kawan. Seronok betul lah Ya at Kids On 2 tu tadi. Lepas ni kawan-kawan, bolehlah isi masa lapang di cuti sekolah ni dengan belajar seni mempertahankan diri. Ianya bagus tau. Untuk kecergasan badan dan juga untuk masa akan datang nanti. Kawan-kawan semua dekat atas. Bas nak pergi jumpa mereka lah kejap. Tapi kawan-kawan sambil tu saksikan kartun Abus ya. Saksikan.